Kami mulakan buletin pagi dengan insiden kekecohan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam tadi. Kekecohan berlaku selepas tamat perlawanan keempat kumpulan G Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 di antara Selangor FC menentang Persib Bandung. Insiden tercetus apabila sebahagian penyokong tuan rumah dilihat masuk ke arah kawasan Padang susulan tidak berpuas hati dengan kekalahan 2-3 kepada kelab dari Indonesia itu. Bagaimanapun situasi berkenaan berjaya dikawal apabila pihak keselamatan menghalang mereka daripada menghampiri pemain. Sementara itu, ratusan penyokong Selangor berkumpul di luar stadium selepas perlawanan kerana tidak berpuas hati dengan prestasi skuad Gergasi Merah. Kapten Selangor Faisal Halim yang tidak beraksi dalam perlawanan itu bertemu kumpulan penyokong terbabit bagi menenangkan keadaan. Kekalahan itu menyaksikan skuad The Red Giants tewas 4 perlawanan berturut-turut dan sah tersingkir di peringkat kumpulan saingan ACL 2 musim ini.